Bila kita nak dapat anak ni, kita kena plan. Bulan berapa kita nak bersalin. Saya ni ambil perancang. Saya planning nak pregnant tahun depan. Adakah waktu yang sesuai untuk saya berhenti ambil perancang? Hai korang, dari sini anak-anak Okay, buat korang yang nak anak tetapi sedang ambil perancang. Bila kita nak dapat anak ni, kita kena plan. Bulan berapa kita nak bersalin. Kalau korang nak bersalin contoh bulan 9 tahun depan, 20, 26. So, kita tolakkanlah 10 bulan. Boleh? Korang tolakkanlah 10 bulan. So, jadinya bulan 12 tu kan. Bulan 1 tu kita dah nak lekat lah. Bulan 12, so korang boleh berhenti pergi perancang tu 3 bulan sebelum korang nak lekat tu. Bulan 12, bulan 11, bulan 10. Last makan tu bulan 9. Kita boleh try bulan 10, 11, 12 tu 3 bulan sebelum kita betul-betul nak lekat tu. Kadang-kadang kita try yang pertama kali tu tak jadi. Kedua kali tak jadi. Mungkin yang ketiga kali. So okay, ready lah 3 bulan sebelum korang nak pregnant pada bulan itu. Semoga dapat sesuatu. Try lah korang buat. InsyaAllah dapatlah tu. Kalau korang susah nak lekat, korang dapatkan susu formula daripada temu susu Protili Mama Tuvi dan juga Papa Tuvi. InsyaAllah boleh bantu isi dengan suami supaya hormon korang lebih okey, korang lebih mudah untuk lekat. Dapat sesuatu tak?